Ada perjalanan yang bermula dengan cabaran. Mak, Ya, nak. Aiman dapat masuk politeknik. Alhamdulillah. Mak tahu Aiman mampu. Di sudut bilik itu, ada sepasang kasut lama. Kasut yang dulu pernah menyimpan impian Aiman untuk berlari seperti orang lain. Ada langkah yang tidak lagi sama. Di mata seorang ibu, Aiman bukan kekurangan. Aiman adalah doa yang masih berjalan. Aiman, belajar elok sini ya. Mak nak tengok Aiman berjaya. InsyaAllah, Mak. Jangan bimbang, Makcik. InsyaAllah kami bantu Aiman dekat sini. Di tempat orang lain mula melangkah, Aiman belajar untuk terus percaya bahawa kejayaan bukan diukur pada kaki yang berjalan. Meja ni okey tak, Aiman? Kalau susah nak gerak, kita susun lain. Okey, terima kasih. Cuma Aiman lambat sikit nak biasakan diri. Tak apa, bro. Kat sini kita belajar sama-sama. Baik, sebelum kita mula kelas, kita berkenalan dulu satu-satu ya. Awak boleh mula dulu? Nama saya Aiman. Saya dari Ketereh. Dari kecil memang guna kerusi roda? Dulu, Aiman boleh berjalan. Masa sekolah, Aiman aksiden motor dengan arwah ayah. Jom makan sekali. Boleh ke? Kenapa tak boleh? Ingatkan susah nak berkawan kat sini. Apa soalan kau ni? Kadang-kadang, yang kita perlukan bukan jalan yang mudah, tetapi teman yang menerima seadanya. Macam mana kau dapat jawapan ni cepat? Saya cuba cara lain sikit. Patutlah laju. Aiman ni memang power. Bukan semua kekuatan boleh dilihat dengan mata. Ada yang terselah melalui ilmu dan usaha. Nice shot, Aiman! Thanks. Hari demi hari, Aiman mula membuktikan bahawa kekuatan sebenar tidak semestinya berdiri. Hari ini, Aiman membuktikan impian tidak pernah terbatas. Tahniah Aiman. Hadirin yang dihormati, anugerah seterusnya diberikan kepada individu yang telah membuktikan bahawa kejayaan tidak mengenal batas. Dan kini penerima Anugerah Usahawan Berjaya 2026 ialah Aiman bin Hafiz. Tahniah diucapkan. Terima kasih kepada ibu dan semua yang memberi peluang dan menerima saya. Kepada rakan-rakan OKU, kita mungkin bergerak berbeza tapi kita tetap mampu berjaya. Terima kasih.